terbaru pun ada. Ini budak sekolah rendah kan, baru-baru ni budak sekolah 12 tahun, 13 tahun. Satu, capaian yang mudah kepada bahan tersebut. Dan adanya yang dia buat sendiri. Menghasilkan sistem sendiri. Kalau tengok pada gambar tu, tudung tak buka ni, tudung maintain dengan awningnya yang cantik ni. Tapi dia dah buka dah habis. So bermakna senang, dia bagi kepada siapa yang nak beli. Okay, you masuk dengan bayaran RM30, RM10. Mudah kan? So siapa-siapa boleh masuk, boleh capai secara mudah. Dia tak perlu ada kedai. Duit cepat masuk, direct saja masuk. So mudah. Dan dia tak nampak mudaratnya kepada dia secara fizikal. Dia tak nampak kesan dia. Kesan dia apabila penyebarannya berlaku, akan timbul trauma dan ketakutan. Ini yang saya tengok trend pada hari ini. Kanak-kanak mula menjadikan sebagai bahan-bahan sistem ni, menghasilkan sendiri sistem dah satu hal. Kemudian nak menjana pendapatan. Macam nak dapat income. So ini yang saya nampak mula berlakunya gaya hidup dan diterima pakai. Semuanya terima. Maksud dalam kalangan dia pun okey, dalam kalangan ahli keluarga pun okey. Tak menjadi masalah. Benda tu dah dinormalisasi.